Geng pentegar Road 95, korang tak patut tengok video ni. Ada 3 benda yang aku tak berapa suka sangat pasal Toyota GR Corolla. Tapi bila dah drive, benda tu sebenarnya sangat bijak. Nak tahu apa benda dia? Jom. Benda yang paling utama sebenarnya ialah enjin. Sebab GR Corolla ni, walaupun dia sebuah kereta sport, dia datang dengan enjin 3 silinder sebaris. Orang lain semua dah pakai enjin 4 dapur kot. Tapi dengan kuasa 300 HP dan 400 Nm, transmisi manual 6 nisbah kelajuan, dia sudah cukup untuk memalukan mana-mana kereta sport yang lain di atas jalan raya. Itu pun kalau skill korang bagus. Yang kedua, korang tengok design dia ni. Nampak garang, tapi tak cukup garang. Perubahan besar yang ada pada GR Corolla 2025 sudah pasti korang tengok pada bahagian bumper depan dah nampak jadi lebih garang, lebih kemas, dan korang boleh tengoklah kehadiran beberapa liang pengudaraan terutama di bahagian tepi ni dan juga ada di bahagian atas bonet enjin. Tapi selain daripada itu, boleh katakan rupa dia hampir sama sahaja macam model-model GR Corolla yang terdahulu. Even dia punya spoiler ni pun macam ni juga. Jadi kalau orang cakap GR Corolla ni macam kereta Corolla Recon, memang tak salah juga sebenarnya. Sebab rupa dia lebih kurang je. Tapi mereka yang tajam akan perasan 3 lubang exhaust kat bahagian bawah ni.